Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. So selamat datang, Assalamualaikum semua dan selamat datang saya punya channel saya. So yang siapa belum subscribe, tolong subscribe dan komen dan tolong subscribe sekali. So konten kali ni kita nak masak spaghetti oglio. So hari ni saya seorang, anak-anak semua dah sekolah, hari ni dah sekolah. Semalam dah start sekolah, hari ni hari kedua dia orang sekolah. So hari ni saya seorang, saya nak masak. Jadi tak ada gangguan lah. Tak ada gangguan dari budak-budak tu. So kita nak masak spaghetti oglio. Saya dah prep barang dia. So kita ada bawang putih, cili padi, carrot, capsicum hijau merah dan isi ayam. Dan saya akan tambah sikit brokoli. So ini barang dia. So berapa barang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang spaghetti oglio. So spaghetti pun dah siap, kita rebus. So kita nak masak spaghetti oglio. Okay, jom kita masak. Okay korang, so kita nak start masak. So kita panaskan pan, kita dah buka api dan kita dah panaskan pan. So kita masukkan minyak, ni minyak zaitun kita masukkan minyak zaitun. Okay, alright. So sementara minyak tu panas, kita tumiskan terus. Tumiskan bawang putih dan cili padi. So kalau kau nak tumis sekali yang masuk ayam pun boleh. So kita nak bagi dia brown sikit, baru kita masukkan ayam lah. Okay, kita dah tumis ni, nampak dah brown sikit. So jangan terlalu brown sangat. Kita akan masuk ayam, isi ayam. Okay, kita dah lepas masuk ayam dan ayam pun kita nampak dah half cook. Kita masuk terus sayur, brokoli, carrot dengan capsicum. So kalau korang nak letak sayur pun lain pun boleh. Sebab saya letak tambahan untuk sayur brokoli. Sebab saya suka makan brokoli, so kita letak sikit brokoli. So kacau je bagi dia lagi sikit. Okay, kita dah barang-barang sayur ni dah half cook. Dan kita bawa kita masuk spaghetti lah. Kita masuk spaghetti dan terus letak campuran misuk. Campuran misuk dia ada rahsia aregat, oregano, pati apa semua lah. So kita letak je. Ni korang boleh beli kat pasar raya. Kat pasar raya dah ada. So kalau kering sangat, korang boleh letak air sikit. Sikit je, jangan banyak sangat. Sebab dia basah-basah sikit. So boleh letak perasa, tapi sedap. Kalau ada suka stok boleh letak suka stok lah. So nampak colour dia. So colour dia kita dah naik. Okay, kita punya pasta oglio pun nak siap dah. So nak
Nampak? Nice kan? Warna dia pun cantik, color pun cantik. So kita dah siap. So kita nak planting dia, nak present dia macam mana. So kat rumah saya tak ada pinggan yang cantik. Pinggan cantik semua ada kat rumah mak saya. So kita pakailah pinggan apa yang ada. Okay, so kita nak setting pasta ni. So pakai pinggan ni je. Pinggan yang cantik ada. Pinggan cantik saya zaman belajar tu ada beli pinggan putih macam hotel punya, tapi ada kat rumah mak saya lah. So mak saya simpan buat satu pusaka. So kita pakailah apa yang ada pinggan. So nampak macam pedas. Kalau korang rasa tak minat pedas, korang boleh kurangkan cili padi dia sikit. Sebab saya kurang pedas, so tak apa sangat minat sangat pedas-pedas. Boleh je letak. Okay, sudah siap. So dah siap dah punya pasta oblio. So kejap je buat ni, tak ada orang kacau, budak-budak ni kacau. So kejap je, tak sampai pun 10 minit. So kalau tak ada orang kacau, cepatlah siap. So saya seorang ini, so tak ada orang kacau. So budak-budak pun dah sekolah. So ini pasta oblio. So yang saya buat. So sampai sini saja video kali ini. So jangan lupa like, komen dan share dan subscribe juga video ni kalau siapa yang minat. So kalau kuasa boleh nak cuba seperti ni, boleh cuba. Sebab saya buat sendiri, resipi sendiri, bahan pun sendiri. Saya pakai apa yang ada kat rumah. So inilah pasta oblio. So jangan lupa subscribe, like dan komen. So bye bye, jumpa next video.